Okay guys, hari ni saya nak review sebuah rumah hijau, greenhouse untuk dijual, tetapi ni bukan rumah hijau kebun lah. Ini betul-betul rumah hijau yang colornya hijau. Owner dah siap cat. Memang cantik. Lokasi di Kampung Kepayang Ipoh, Taman Seri Raya. Okay, rumah ni owner dah siap buat dengan mozaik dekat carport dia. Ni semua dia buat, cat semua baru. Cat semua baru, serba baru. Okay, jom kita tengok tanah di tepi rumah. Rumah ni jenis end lot. Rumah ni jenis end lot, fire break. Memang luas tanah dia guys. Anak-anak nak main pun boleh, nak bercucuk tanam pun boleh. Sampai ke belakang ada tanah. Okay, ni ruangan di belakang rumah lah. Keluasan tanah hampir 2,800 kaki persegi. Memang best, memang luas. Dah siap cat semua, maintenance tak payah buat apa dah. Tip top condition. Okay, jom kita tengok dalam pula. Okey, jom kita masuk ke dalam rumah pula. Ini ruang tamu dan ruang makan rumah ni. Owner dah siap cat dah. Satu rumah baru, lampu kipas semua owner dah siap cat dah semua ni. Okey, sini kita ada satu bilik tidur yang utama. Siap ada toilet lagi. Ini master bedroom lah. Siap ada satu toilet lagi. Memang besar dan selesa guys. Okey, kita ke bilik tidur yang kedua. Ini adalah bilik tidur yang kedua. Memang besar dan selesa juga. Dan kita ke bilik yang ketiga. Ini bilik yang ketiga. Rumah ini mempunyai 3 bilik tidur dan 2 bilik air ya. Dan ini adalah bilik air di belakang. Ini bilik air di belakang. Okey, ini ruangan dapur rumah ni. Owner baru siap buat tabletop, kabinet semua owner baru buat sahaja. Memang beli tak payah buat apa dah. Okey guys, jika anda berminat dengan rumah di Taman Seri Raya ini, rumah teres setingkat end lot fire break, harga dia memang menarik guys. 260,000 sahaja guys. Dengan lokasi yang terbaik, keluar dari taman ni saja boleh terus ke exit tol Simpang Pulai. Memang best. Jika anda berminat, boleh hubungi saya dengan segera. Sementara ianya masih ada lagi. Okay, bye.